Hai semua. Perkhidmatan analisis dengan anda Sistem Guru Markets. Kita mulakan dengan data ringkasan untuk syarikat. Jika anda berminat, anda boleh berhenti seketika. Anda boleh melihat semua parameter organisasi dengan teliti. Sekarang mari kita bandingkan penunjuk utama syarikat Equinox Gold Corp, tikar EQ10. Semakan adalah berdasarkan maklumat pada 1 April 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, organisasi Equinox Gold Corp tergolong dalam subkategori Metal Drag. 67 organisasi mengambil bahagian dalam analisis dan ini sangat mewakili. Cari jadual pesanan di hujung video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat berkenaan ialah 6.5 daripada 10 mata. Keputusan purata untuk subkategori 2.1 mata. Jika anda melihat secara meluas dalam keseluruhan pasaran saham kami secara keseluruhan, kita dapat lihat bahawa skor purata bagi pasaran saham secara keseluruhan ialah 1.9 mata. Berbanding markah 6.5 untuk syarikat Equinox Gold Corp. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Equinox Gold Corp dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Equinox Gold Corp menunjukkan perubahan sebanyak 22.3%. 55.7% menentang perubahan harga dalam subkategori. Ini tidak mengatakan apa-apa secara muktamad, tetapi adalah perlu untuk mengingati fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Equinox Gold Corp ialah $3.14 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $365 bilion. Equinox Gold Corp menyumbang bahagian sebanyak 0.861%. Ini adalah salah satu syarikat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $3.37 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $158 bilion. Equinox Gold Corp merupakan bahagian sebanyak 2.132%. Dengan membandingkan saham pasaran dan nilai buku yang diduduki, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Equinox Gold Corp dalam subkategori dalam kes penilaian nilai pertukaran ialah 0.861%. Nilai buku ialah 2.132%. Iaitu 148% lebih daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, satu mata. Hutang organisasi berjumlah 1.418 bilion. Hutang kepada nilai buku ialah 42.1% daripada modal. Skor berdasarkan tahap obligasi hutang syarikat, baik, satu mata. Nisbah nilai pasaran syarikat kepada keuntungannya ialah 11.6. Dengan purata subkategori 30.1, ini adalah 61% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian harga pertukaran kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat baik, dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah $270 juta. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka $424 juta. Dan ini adalah 57.1% lebih daripada pada masa semasa. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diramalkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, baik, satu mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 2.1. Purata subkategori ialah 3.7, iaitu 43% lebih rendah daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Hasil untuk 12 bulan lepas ialah $1,520 juta.
Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka $2,380 juta. Ini adalah 57% lebih daripada sekarang. Penilaian jangkaan penunjuk hasil masa depan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori baik satu mata. Margin ialah 17.8% dengan purata untuk subkategori 12.4%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 5.4%. Penilaian keuntungan jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori baik 0.5 mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0%. Yang kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan fakta ini menunjukkan harga pasaran organisasi Equinox Gold Corp. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi adalah sama dengan $0,000. Sedangkan dalam subkategori $3,529,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Keuntungan setiap pekerja individu syarikat ialah RM0,000. Purata dalam subkategori ialah $117.2,000. Dan perbezaan antara purata bagi subkategori dan penunjuk syarikat ialah 100%. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Hasil bagi setiap pekerja organisasi ialah RM0,000. Dalam subkategori terdapat $943,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 100%. Anggaran bahagian hasil untuk setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Volum urus niaga pendek sepadan dengan 6.5%. Dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.8%. Ini adalah penilaian tekanan yang singkat. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 53% bagi syarikat Equinox Gold Corp. Dalam subkategori tahap ini ialah 66%. Secara teknikalnya, saham dalam subkategori berharga lebih tinggi daripada Equinox Gold Corp. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $6.87. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $7.79. Perbezaan antara anggaran semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 13%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk anda, pautan kepadanya dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat musim ini oleh sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis Equinox Gold Corp. Sistem penilaian maklumat dan rujukan guru markets keputusan berikut dibuat. Buka dagangan beli pada harga $6.88. Tempahan dibuka kerana syarikat mempunyai penilaian yang agak tinggi. Organisasi dinilai menggunakan kriteria penilaian, indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 7.91. Stop loss ditetapkan pada 5.85. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan itu ditetapkan secara automatik selepas selesai perdagangan pertukaran pada 1 Mei 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar, USAS, akan menjadi perdagangan mengimbangi untuk dijual. Video mengenai pesanan baki akan atau telah pun diterbitkan pada saluran ini. Sekiranya menutup salah satu pesanan, yang utama atau mengimbangi,
Susunan yang bertentangan ditetapkan pada harga semasa. Terima kasih yang tidak terhingga kepada hadirin kerana menonton sehingga habis dan menggunakan maklumat dan sistem rujukan daripada Guru Markets.